dunia pendidikan digital, seorang guru boleh menjadi lebih daripada sekadar pendidik. Mereka juga boleh menjadi inspirasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mama Adik bin Khalidul Anwar, wartawan bertugas pada episod kali ini. Hari ini, kita akan menyelam bagaimana bahan digital memperkasa pendidikan negara dengan menemu bual seorang guru yang dinobatkan sebagai edufuser. Jom kita saksikan. Cikgu, boleh cikgu terangkan apa itu edufuser? Okey, edufuser ini ialah dalam bahasa Melajunya ialah pempengaruh pendidikan. Jadi yang bermaksud seseorang yang mempengaruhi orang lain dalam bidang pendidikan. Okey, atau kata lain, edufuser ialah seseorang yang menggunakan platform seperti YouTube, TikTok, Facebook untuk berkongsi idea, berkongsi ilmu dan teknik pengajaran untuk membantu murid-murid dan juga rakan-rakan guru yang lain. Dengan menggunakan cara ini, maklumat yang nak disampaikan tu dapat disebarkan dengan lebih luas dan cepat. Bagaimana bahan digital membantu dalam pengajaran cikgu? Okey, bahan digital ini menjadikan proses pengajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Contohnya dengan menggunakan video, animasi atau kuis digital seperti Kahoot, Quizizz, word wall, murid akan lebih mudah fokus pada pelajaran yang suka dan bersemangat sepanjang sesi pengajaran. Apakah cabaran dalam penggunaan bahan digital? Okey, kalau sebut tentang cabaran ni memang sangat banyaklah, terutama sekolah-sekolah di luar bandar. Okey, cabaran utama ialah akses kepada teknologi itu dan kemahiran menggunakannya. Kerana kita semua tahu bukan semua murid mempunyai peranti yang sesuai ataupun talian internet yang stabil. Jadi walaupun begitu, dengan bimbingan yang betul, masalah ini dapat kita atasi. Apakah perubahan yang cikgu lihat pada pelajar sejak penggunaan bahan digital? Okey, kalau perubahan dari segi murid-murid cikgu ni, satu yang cikgu dapat lihat ialah mereka lebih rajin ke sekolah. Mereka sangat suka datang ke sekolah sebab mereka ternanti-nanti apa yang akan cikgu ajarkan kepada mereka. Selalunya mereka akan bertanya, cikgu kita nak belajar apa hari ini? Ataupun cikgu kita nak belajar di mana hari ini? Apa nasihat cikgu kepada guru-guru lain yang ingin menggunakan bahan digital? Okey, pesanan cikgu, nasihat cikgu kepada rakan-rakan guru di luar sana, jangan takut untuk mencuba. Kerana kalau tak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Kita mulakan dengan sesuatu yang mudah seperti penghasilan video pendek menggunakan CapCut. Kita tahu dalam CapCut ada pelbagai template yang menarik yang dapat membantu kita untuk menghasilkan video-video yang menarik. Ataupun kita menggunakan kuis digital seperti Kahoot, Bluecat, word wall yang dapat menarik minat murid untuk belajar. Jadi apa yang lebih penting, kita mesti sentiasa kreatif dan sentiasa terbuka untuk belajar sesuatu yang baru. Dengan adanya guru seperti Cikgu Faridah, dunia pendidikan di Malaysia semakin berkembang pesat. Bahan digital bukan sahaja memperkasa guru, tapi juga membuka peluang lebih luas untuk belajar. Saya, Mama Adik bin Khalidul Anwar, melaporkan untuk Bekalan Jaya Channel. Mari kita bersama-sama memperkasakan pendidikan negara melalui bahan digital.